Nampak gayanya, you pun dah termakan lakonan perempuan tu. Dah mula suka dia, nampak? You jangan nak merepek boleh tak? Dah lah, saya nak bersiap malam ni hari event. Jangan lupa apa yang saya cakap ni. Langkah mayat aku dulu kalau nak bawa perempuan tu masuk dalam rumah ni. Makcik boleh jelaskan semua ni. Nina. Kak? Kenapa makcik tak beritahu Nina semua ni? Kenapa makcik buat Nina macam ni? Nina. Nina kau baik makcik. Nina sahabat makcik. Makcik tak nampak hati kau, Nina. Nina minta maaf makcik. Nina tak tahu benda nak jadi macam ni. Jeling. Kenapa ni? Ha? Tak nak tegur abang dah? Sombong sangat pagi ni. Good morning, abang. Tu mata tu kenapa tu? Kena gigit nyamuk betul ke nyamuk lain ni? Abang jangan merepek boleh tak? Marah. Relax lah, Ina. Janganlah marah-marah pagi-pagi ni. Tak eloklah. Sorry, abang. Nina tak ada mood lah. Fikir mood dia seorang je. Mood abang ni? Abang tak balik semalam? Astaghfirullahalazim, Asrik. Kenapa dengan kamu ni? Kenapa, Asrik? Abang balik ya? Habis tu, ni? Baju ni bukan abang pakai semalam? Alah, Nina, buat tak tahu je lah. Lelaki biasalah pakai baju 2 kali. Orang tak heran lah. Yelah tu. Ya. Ni sebab itulah Lina kena jodohkan abang dengan Makcik Lina dengan cepat-cepat. Baru terurus sikit hidup abang. Ni tengok ni, Sekarang dah kacak tau. Kacak. Makcik Lina jaga. Kacak bergaya macam ni. Masam gelak sikit. Tak ada, bang. Nina banyak kerja nak buat. Yelah. Tak senyum juga. Aku kenal kamu dari kecil lagi, Asri. Kamu anak yang baik. Pak Abu tak tahu apa yang terjadi pada kamu, Asri. Tapi ingatlah, apa yang terjadi itu ada hikmah dia. Allah Maha mengetahui. Allah yang mengaturkan semuanya. Kita sebagai hamba kena terima dengan tabah, Asri. InsyaAllah, tentu dia ada kelebihan. Saiful. Oh, Saiful tu boyfriend awak Alah, awak saya tak ada apa-apa pun dengan dia. Sorry, it's not my taste, okay? Saya cuma nak tanya, awak rapat sangat ke dengan dia tu? Tak ada. Saya rapat-rapat macam tu je. Alah, dia tu macam abang angkat saya je. Abang angkat? Malina, sebelum apa-apa jadi, saya nak nasihatkan sikit pasal Saiful tu. Apa yang kau nak nasihat pasal aku ni? Meh, tolong meh. Awak ni tak faham bahasa ke? Tak. Atau bahasa apa yang awak faham? Bahasa kasih sayang. Awak faham? Awak tahu kan bahasa tu kan? Tak ada apalah. Aku balik ofis dulu. Sorry. Cakaplah. Aku nak dengar juga. Kenapa tu? Dia nak cakap apa sama abang? Tak tahulah, abang. Ada tu nak buat mulut tu. Mulut tempayat. Tak naklah saya. Ada orang mahal sini. Mahal apa murah je ni, Tapi awak... Tak ada tapi-tapilah. Tak ada baca-baca. Saya main kelas bagi kat awak. Jangan risau. Panas ya? Tapi ingatlah, apa yang terjadi itu ada hikmah dia. Allah Maha mengetahui.
Allah yang mengaturkan semua.